Selepas penat meredah hutan dan melayan karena sang naga, Pak Pandir dan Lebay Malang akhirnya singgah berehat di sebuah hotel bajet Oyo di Bandar Sitanggang. Pagi itu, sementara menunggu e-hailing, terjadilah satu pertunjukan fashion yang tak diundang. Oi Lang, apa benda yang kau pakai ni? Serba tak kena aku tengok. Baju Melayu kopiah sengit tapi seluar, ya ampun, makhluk zaman mana kau ni? Kau apa tahu Pandir? Inilah gaya Gen Z. Bergaya kan aku? Ini seluar corduroy crush fashion tau, potongan lurus gaya longgar casual. Selesa gila pakai musim panas. Aku baru check out dari TikTok shop semalam. Itulah kau Pandir. Kau tak kenal gaya estetik. Grab dah sampai. Nama driver Sitanggang, rating 5 bintang. Jom gerak. Lah, aksia aja Pandir kau tengok sikit seluar aku ni. High fashion kot. Perjalanan kita ni jauh. Kenapa kau order aksia? Banyak cantik muka kau. Aku order Grab Saver lah. Utusan diraja pun kena jimat bajet. Nak harapkan kau claim memang tak merasa lah. Masuk je cepat. Wek, Pandir kau pijak benda ke kat luar tadi? Hamis semacam je bau ni. Ya Allah, maaf ya encik berdua. Saya dah spray pewangi habis sebotol tadi nak hilangkan bau tu. Penumpang sebelum encik ni saya ambil dari pasar basah. Memang bau dia terlalu pekat bang. Face mask 3 lapis saya pakai ni pun tembus baunya. 30 minit dia duduk, bau hamis tu meresap ke dalam cushion. Tak apalah Tanggang. Benda nak jadi. Lagipun kereta kau ni kitorang tengok bersih bersinar sungguh. Kau ni rajin betul cari rezeki. Terima kasih encik. Saya drive Grab ni sebab nak kumpul duit tolong mak saya. Saya ada cita-cita besar. Saya nak masuk Akademi Laut Malaysia. Saya nak jadi kapten kapal. Saya nak sangat tengok mak saya bangga bila saya pakai uniform kapten warna putih tu. Wah, baguslah cita-cita kau tu Tanggang. Tapi pesan aku satu je. Bila kau dah jadi kapten kapal besar esok lusa, kau jangan jadi macam si Malim Kundang tu. Ya, nyaris juga aku nak naik kapal dia dulu. Nasib baik masa tu aku ada pilihan. Sama ada nak tempah tiket kapal Hang Nadim atau kapal Malim Kundang. Dia tak mengaku tu mak dia. Habis mak dia sumpah jadi batu. Kalau tak, dengan aku sekali yang tengah posing pakai seluar corduroy pun confirm jadi batu. Nasib baik kau bijak buat keputusan Lang. Selamat kau naik kapal Hang Nadim. Tak juga Pandir. Dua-dua kapal tu aku tak naik. Aku terlepas dua-dua kapal tu sebab dok tepi pelabuhan fikir mana satu tiket lagi berbaloi. Encik ni kelakar lah. Jangan risau encik. Saya ni sayang mak saya lebih dari nyawa saya sendiri. Mak tetap nombor 1.